Tengok betul-betul kat sini. Nah, dah koyak dan lembut. Nampak? Sebab tu tayar tu tak sedap. Hai, di satu minit hari ni. Okey, hari ni kita ada kes Honda Accord. Okey, untuk Honda Accord ni alhamdulillah kami berjaya settlekan masalah dia. Masalah dia ada dua. Owner ni datang cari kami sebab masalah pertama, bahagian belakang dia tu ada bunyi. Okey, masalah kedua, handling dia. Saya test drive, memang kereta tu rasa macam ni. Agak-agak rasa macam ni bila naik highway. Apa rasa? Memang rasa gayat lah. Sampai owner ni nak bawa jalan jauh pun fikir banyak kali. Pertama, handling dia. Handling dia memang nombor satu disebabkan oleh absorber depan dan belakang. Ni absorber dia, ni absorber belakang dia. Okey, tengok absorber belakang dia macam elok, betul tak? Macam mantap, macam cantik, betul. Tapi bila rebound, bila saya tekan okey, bila saya tekan dia keluar, tapi bila rebound dia macam ada kosong. Ada free play kat dalam, nampak? Dia keluar pun agak slow je keluar. Okey, sama je. Kiri kanan ni lebih kurang je dia keluar. Tapi bila rebound, ada kosong kat dalam ni. Maksudnya ada free space kat dalam ni. Okey? Zobo pun 2017 dia tulis. Okey, itu belakang. Sekarang depan. Nampak macam keluar elok kan? Betul? Jom saya tekan. Depan dia lagi parai. Okey, nah saya tekan Apa jadi? Keluar tak? Keluar tapi gila-gila slow lah. So agak-agak apa jadi? Sebab tu handling dia ke laut. Nampak? Saya tekan sebelah lagi. Nampak tak? Sebab tu saya kata, bila handling tak mantap, tak elok, nombor satu, kena check betul-betul absorber. Absorber ni dia ada cara test dia. Pertama naik bonggol. Kedua kita layan coronary. Sebab kalau tak ada mesin lah kan. Dah buat dua testing ni, kita memang dalam kepala dah boleh agak dah. Oh betul absorber. So step seterusnya memang kena terangkan kat owner dan memang kena buka macam ni. Bila buka macam ni, kita akan sah. Owner pun tengok, oh memang betul rosak. Baru owner puas hati nak tukar. Nampak tak? Okay, lower arm ni untuk Honda. Untuk Honda Accord ni sebenarnya bush ni memang boleh tukar. Memang boleh press. Yang ni pun boleh press. Tapi harga press tak murah. Harga press untuk bush original ni lebih kurang harga saya tukar satu lower arm OEM. Jadi owner nak tukar lower arm terus lah. Sebab saya bagi choice kat customer je. You nak tukar bush boleh, you nak tukar lower arm boleh. Jadi tengok betul-betul kat sini. Nah, dah koyak dan lembut. Nampak? Sebab tu tayar tu tak sedap. Tayar tu macam ni. Macam bergerak macam ni, macam dandut dia. Sebab bush lower arm tu dah memeri, dah kerek, dah koyak. Jadi tayar tu tak tegap, lower arm tu tak tegap, menyebabkan tayar tu pun bergerak mengikut bush lower arm yang koyak tadi. Sama je kiri kanan pun. Ini pun sama. Tu nampak koyak. Teruk lah koyak dia. Kalau tak buka macam ni tak nampak. Kita dah tengok, oh elok, oh cantik. Tak. Saya test, bila rasa tayar tu mantap, tak tegap, saya tunjuk kat owner, bush. Saya ambil satu besi, saya kepak kan, memang nampak koyak tu. Okay, ini untuk kes handling saja. Untuk kes bunyi pula. Untuk kes bunyi. Nampak tak? Link depan, babush depan. Babush ni dia longgar terus. Dekat besi tu dia longgar terus. Dia longgar macam ni terus. Sebab tu dia keluar bunyi kacak. Ni kat depan lah. Okay, ini depan, ini belakang. Belakang ni link dia pun dah nampak. Dah ada free play dah. Okay, ini link. Sama je kiri kanan. Nampak? Sama je kiri kanan. Lepas tu ini dia punya babus belakang. Babus belakang ni pun sama, dia gerak. Saya tunjuk kat depan owner. Saya tunjuk kat owner, bang tengok bang. Owner pun tengok, memang betul bush ni bergerak. Dia punya bar belakang tu, stabilizer bar belakang tu bergerak. Jadi bila saya tunjuk semua part ni, owner tengok dengan mata dia, oh betul part ni rosak. Ni rosak, ni rosak. Jadi dia puas hati. So dia kata tak apa, tukar semua. So bila dah tukar semua, inilah hasil dia. Alhamdulillah settle. Handling mantap, padu macam baru, bunyi pun hilang. Jadi kalau siapa kereta ada masalah yang sama, handling tak okey, ada masalah bunyi, bila bawa kereta laju sikit rasa goyang je, tak ada masalah. Anda datang je ke Fizi Motorsport, kami boleh cek untuk anda, kemudian kami akan jelaskan ke anda apa problem dia, apa puncanya dan macam mana kita nak settle. So macam biasa, nak settle kereta boleh datang ke Fizi Motorsport di Sangway Ipoh. Sampai hari ni settle.